Boleh muat ya bang? Boleh. Assalamualaikum. So hari ni saya craving nak makan ni ramen ayam gunting ni lagi sekali. Saya nak order boleh? Boleh bang. Ramen yang itu ramen ayam gunting sosis ni bang satu. Tapi dah ada paket yang carbonara bang Ya, betul, ada yang baru, carbonara. Oh, harga sama? Dia tambah RM1 je bang. Oh, tambah RM1. So total jadi 21 betul? Boleh bang, buatkan saya ni satu bang. Okey. Nak potong sosis dulu bang Betul. Sosis jumbo bang kan? Sosis jumbo. Ini dalam ada cheese. Yang ni tak ada cheese bang. Yang ni yang tak ada cheese punya tak ada cheese ni. Ini dia ayam gunting Ayam gunting. Okey, boleh muat ya bang? Boleh. Ni baru letak dua pun dah penuh ni. Kita buat dia bang. Ramen carbonara Carbonara. Tambah RM1 je bang kan? Tambah RM1 je. Akhir ni dia fries Right. Fries abang kau goreng panas-panas betul? Ya betul, panas-panas. Orang order baru kita goreng. Alamak dah penuh. Macam tak boleh tutup ke? Ni cheese. Okey, sos cheese. Taruh atas Dua. Maggi ya. Boleh taruh atas ramen bang. Okey. Saya takut pedas lagi bang walaupun dah carbonara. Okey. Abang dah siap. Oh dah siap bang Harga dia tadi berapa? RM21 untuk carbonara. RM21 untuk carbonara bang Okey bang, terima kasih bang. Saya makan dulu. Baik, sama-sama. Menarik. Ramen ayam gunting sausage. Dah ada ramen carbonara Sebelum ni yang ramen pedas tu. Tambah RM1 je. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ada fries dia. Panas-panas tu. Bismillah. Okay guys, ada ayam gunting. Bismillah. Last sekali ada sosis jumbo. Bestnya dia ada tuang kat atas ni sos cheese lagi. Bismillah. Yang mana berminat nak makan ramen yang banyak macam ni, so guys, makan dulu.